Lepas basuh tangan, aku lap je lah dekat baju kelawar. Kalau nak tahu, baju kelawar boleh untuk pelbagai kegunaan. So, memang orang malas wajib ada, kan? So, lepas tu kita basuh pinggan, aku basuh sambil kira pahala, ya. Sebab setiap kali aku rasa dah habis, datang satu lagi pinggan, mangkuk, segala apa periuk belanga. Aku rasa periuk belanga ni, dia macam beranak-beranak orang panggil, kan? Daripada mana dia datang pun aku tak tahu dah, kan? So lepas tu kita kemaslah dapur pula. Aku kemas cara yang malas profesional. Gerak satu benda 2 cm ke kiri dan ke kanan. Gitu. Nampak kemas, settle. Aku pun susun macam ikut mood, bukan ikut fungsi. Asal kamera tengok nampak kemas, sudah. Yang penting esok tetap akan berkecah balik. Hari-hari kita masak untuk rakyat di dalam rumah kita. Tapi ada masa dapur tutup juga, kan? So kita kemas sampai dah clear tepi-tepi tu, asal nampak okey. So kita last sekali kita lap lah dinding dapur kita. Sampai aku tengok kesan minyak tu, aku fikir di dapur ke peta dunia. Lap sikit je lah. Lepas tu aku dah okey, semua renovation siap. Begitulah rutin isteri pemalas, kan?